Duit Iran telah jatuh separuh nilainya, lebih 50% dalam masa setahun. Duit menjadi tak bernilai. Jadi kuasa beli menurun dan rakyat mereka sengsara. Itu juga yang berlaku kepada mata wang Lubnan, Sri Lanka, Venezuela, Zimbabwe, Argentina, Jepun dan kebanyakan negara sekarang ini. Inilah hakikatnya wang kertas. Ia bergantung kepada kestabilan ekonomi dan politik sesebuah negara. Ini juga pernah berlaku di Malaysia pada tahun 1997 di mana nilai ringgit susut 50% hanya dalam masa setahun. Alhamdulillah Malaysia masih stabil. Tetapi inflasi tetap akan berlaku saban tahun. Sekarang ni pun dah terasa kesannya lebih-lebih lagi jika berlaku hyperinflasi. Emas tak pernah jatuh lebih 20%. Kalau jatuh pun, ia akan naik semula lebih banyak. Atas kertas boleh jatuh, tetapi hakikatnya permintaan emas dan perak tetap meningkat. Jadi, lambat atau cepat, pasti akan terus naik. Nak tak saya bantu mulakan simpanan emas macam ni? Boleh klik borang sign up atau apply now. InsyaAllah saya akan tunjukkan cara simpanan emas dan perak terbaik untuk anda. Emas dan perak, pasport kekayaan kita semua.